Masih belum terlambat lagi. Saya tahu saya pun macam setan juga. Fine. But kita boleh berubah sama-sama. Anas, lupakan je lah. Okay, saya dah penat tau nak hidup macam ni. Saya sujud, merayu, minta. Usaha sampai nak mati, apa pun tak dapat. Okay, what if kalau saya boleh dapatkan apa yang awak nak? Apa? Awak nak tolong saya dengan cara apa? Awak tahu tak, apa yang akan hentikan Nabi saya daripada libas saya? Barang-barang yang Tihani bagi. Duit. Duit, Anas, duit. This is so annoying. You tahu tak berapa banyak I laburkan dekat you? Tapi pulangan I sikit je. You tak rasa bersalah ke dengan I? Awak yang heret saya masuk dalam dunia gelap awak ni siap makan percentage lagi daripada apa yang saya buat. Kenapa saya nak kena rasa bersalah? Lagi elok kan macam tu? It's all business. Tak ada kawan dalam line ni. Asal ada duit.